Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih syabas pada anda ya, pengunjung-pengunjung yang ingin mencari buku dan bahan-bahan ilmu ya. Tanya sekali lagi, sebab barang siapa yang cari ilmu, Tuhan akan beri rahmat dan hidayat ya, dia sebagai satu jihad ya. Dan buku pertama yang saya nak sebut sini ialah Pelajar IPT Cemerlang. Ni macam mana nak jadi pelajar IPT Cemerlang. Dan ni keistimewaan buku ni ialah buku ni amat menarik sebab ianya dalam format book magazine yang sangat cantik, sangat mesra pembaca. Itu satu. Permulaan buku tu kita tulis tentang apakah masalah-masalah, apakah cabaran-cabaran. Ya, sebelum tu kita merangsang pelajar untuk mengubah paradigma mereka, yakin bahawa mereka ada kecemerlangan. Lepas tu barulah kita terangkan bagaimana nak mengenal diri yang sebenar. Di manakah potensi, kehebatan, kecemerlangan dan bakat-bakat anda yang mungkin masih terpendam, yang belum diserlahkan. Kita ulas ya. Lepas tu saya terangkan bersama penulis bersama saya, iaitu 20 cara untuk ataupun petua nak jadi pelajar IPT yang cemerlang, gemilang, terbilang ya. Kita terangkan dengan caranya, dengan doa-doanya, dengan petua-petuanya ya, dengan apa kata tu, kaedah yang terbaik ya, bagaimana berinteraksi dengan pensyarah, sampailah pembentukan kumpulan belajar, sampailah bagaimana untuk menghadapi peperiksaan. So itu dia, dan saya yakin dengan anda membaca ya, bahan ini akan membantu anda untuk dapat memperbaiki diri, mengubah paradigma dan mengenal pasti kesilapan dan seterusnya mengubah teknik belajar. So selamat membaca dan selamat berubah ke arah kecemerlangan untuk menjadi pelajar IPT yang cemerlang. Terima kasih.